Hari ini jenazah pendaki rakyat Malaysia Reni Abdul Ghani yang maut selepas terjatuh di laluan toren Gunung Rinjani, Lombok, Indonesia Sabtu lalu dijangka diterbangkan pulang ke tanah air. Pada 3 Mei 2025, satu tragedi yang menggemparkan berlaku di Gunung Rinjani, Lombok, Indonesia yang meragut nyawa seorang pendaki Malaysia Reni Abdul Ghani dalam ekspedisi yang sepatutnya menjadi kenangan manis. Nasib buruk menimpanya apabila dia terjatuh ke dalam jurang yang dalam dan gelap. Kumpulan pendaki yang menyertainya terkejut dan panik apabila mendapati dia hilang tanpa jejak. Apa yang sepatutnya menjadi pendakian biasa kini bertukar menjadi satu misteri yang menyedihkan. Pada 3 Mei 2025, dunia pendakian dikejutkan dengan insiden tragis yang menimpa Reni Abdul Ghani, seorang pendaki berusia 57 tahun dari Johor Bahru. Apa yang bermula sebagai ekspedisi biasa di Gunung Rinjani, Indonesia, akhirnya berakhir dengan kejadian yang sangat tragis. Kejadian ini meninggalkan banyak persoalan yang masih belum terjawab sehingga kini. Reni, seorang jurutera Petronas yang berpengalaman, bukanlah seorang pendaki biasa. Dia sudah lama terlibat dalam aktiviti mendaki gunung dengan pelbagai rekod pencapaian dalam pendakian di seluruh dunia. Namun, kejadian berlaku di Gunung Rinjani ini boleh dikatakan di luar jangkaan ramai. Gunung Rinjani adalah gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3,726 meter. Lokasinya di Pulau Lombok menjadikannya salah satu destinasi popular bagi para pendaki yang mencari cabaran. Namun, dengan medan yang sangat mencabar dan cuaca yang tidak menentu, Gunung Rinjani sebenarnya mempunyai risiko yang tersembunyi di sebaliknya. Pada hari kejadian, Reni bersama 23 pendaki Malaysia lain memulakan perjalanan mereka melalui jalur Sembalun dengan tujuan menuju ke puncak dan kembali melalui jalur Torian. Jalur ini, walaupun menawarkan pemandangan yang memukau, terkenal dengan medan yang sangat curam dan berbahaya. Namun, Reni memilih untuk meneruskan perjalanan seorang diri, sementara yang lain beristirahat di kawasan Bayu Urip untuk mengambil air. Dalam perjalanan turun, di kawasan yang curam yang dikenali sebagai Torian, Reni terjatuh. Dari sudut pandangan logik, ia kelihatan seperti satu kecelakaan biasa. Apakah ini satu kebetulan semata-mata atau ada sesuatu yang lebih mendalam di sebalik kejadian tersebut? Operasi pencarian dan penyelamat dimulakan sejurus selepas kejadian dan ia bukanlah satu misi yang mudah. Cuaca buruk dan keadaan kawasan yang curam menyebabkan pasukan ACR mengambil masa lebih dari 3 jam untuk membawa keluar jenazah Reni. Mayat pendaki Malaysia Allahyarham Reni Abdul Ghani yang maut selepas terjatuh di laluan toren Gunung Rinjani dekat Pulau Lombok, Indonesia tengah hari semalam masih berada di lokasi kejadian. Ia berikutan keadaan lokasi terlalu curam dan berbahaya kepada pendaratan helikopter untuk membawa keluar mayat. Setelah hampir 10 jam, jenazah Reni akhirnya dibawa keluar pada pagi Ahad 4 Mei 2025 dan diterbangkan ke Malaysia untuk proses pengebumian. Kejadian ini seakan-akan satu kebetulan, namun tetap meninggalkan rasa tidak puas hati. Apa yang sebenarnya berlaku sebelum dan selepas kejadian itu? Apakah ada faktor yang tidak diketahui yang mempengaruhi kejadian ini? 3 jam, pukul 11 malam tuan sampai di hospital dan pihak hospital cuma ambil jenazah, diorang cuci dan diorang simpan dulu. So pagi ni abang masih lagi menunggu panggilan daripada hospital. Dan sedia, kalau sedia abang minta diorang mandikan jenazah, kapankan dan kalau surat boleh keluar, kita akan hantar surat ke kedutaan Malaysia di Jakarta sebab Lombok tak ada kedutaan. Di Jakarta akan keluarkan surat untuk pelepasan kita bawa balik. Reni dikenali sebagai seorang individu yang sangat dihormati dengan latar belakang yang kukuh sebagai jurutera dan seorang yang berpengalaman dalam dunia pendakian. Dia adalah seorang yang berperanan besar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Gunung Rinjani terkenal dengan jalur torian yang curam dan berbahaya. Namun, ramai pendaki yang datang ke sini tahu risiko yang mereka hadapi. Apakah benar bahawa jalur ini memang sangat berbahaya atau adakah sesuatu yang tidak dijangka berlaku semasa perjalanan? Setelah kejadian ini, banyak pendaki mula meragui keselamatan jalur-jalur di Gunung Rinjani. Mereka bertanya-tanya, apakah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan tragedi seperti ini berulang? Ada yang berpendapat kejadian ini adalah satu kebetulan, tetapi ramai juga yang merasakan bahawa lebih banyak yang perlu diketahui tentang risiko yang dihadapi pendaki. Selepas kejadian ini, pasukan ACR semakin disedarkan akan pentingnya persediaan yang lebih rapi dan pemahaman mendalam tentang medan yang perlu dilalui.
Jenazah Reni akhirnya dibawa pulang ke Malaysia pada 6 Mei 2025 dan dikebumikan di Johor Bahru. Pihak berkuasa Indonesia juga dilaporkan sedang menyiasat kejadian tersebut dengan lebih mendalam, terutamanya mengenai faktor-faktor keselamatan di kawasan Gunung Rinjani. Gunung Rinjani dengan keindahan pemandangannya tetap menyimpan banyak rahsia yang belum terungkai. Kejadian tragis ini mungkin memberi amaran kepada mereka yang berani mengharungi cabaran, mendaki di tempat yang penuh dengan risiko. Di sisi lain, ramai yang merasakan tragedi ini lebih daripada sekadar satu kejadian kecelakaan yang mungkin mencerminkan risiko yang tersembunyi dalam dunia pendakian. Kejadian ini memberi pengajaran yang besar, tetapi masih ada yang terus meragui apakah yang benar-benar berlaku. Sebagai pendaki berpengalaman, Reni mungkin tidak menyangka bahawa perjalanan kali ini akan berakhir dengan tragedi. Ada yang berpendapat bahawa mungkin ada faktor cuaca yang tidak dapat dijangka atau kecederaan tersembunyi yang menyebabkan kejatuhan tersebut. Tetapi, apa yang benar-benar berlaku masih menjadi tanda tanya. Kejadian seperti ini bukanlah pertama kali berlaku. Malah pada April 2017, Taufik Budi Prasetyo, seorang pendaki dari Yogyakarta, Indonesia, meninggal dunia akibat lemas di kawasan air terjun sekitar Danau Segara Anak, Gunung Rinjani. Kejadian ini berlaku semasa dia dan dua rakannya melakukan pendakian 3 hari 2 malam. Sebelum kejadian, mereka sempat melakukan pendaftaran di pos pendakian pada 21 April 2017. Tragedi ini menambah panjang daftar insiden maut yang berlaku di kawasan tersebut. Selain itu, pada Julai 2020, seorang pendaki bernama Sahli dari Lombok Tengah meninggal dunia semasa mendaki Gunung Rinjani. Pendakian tersebut dilakukan secara haram ketika pada waktu itu kawasan pendakian masih ditutup. Namun, kejadian ini memberikan peluang untuk merenung tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk cabaran yang tidak menentu dalam pendakian. Kejadian ini menyentuh hati ramai, tetapi masih ada yang tertanya-tanya, adakah kita sudah cukup bersedia untuk menghadapi risiko ini? Tragedi yang menimpa Reni Abdul Ghani di Gunung Rinjani meninggalkan banyak tanda tanya yang sukar dijawab. Kehilangannya bukan sahaja menggemparkan komuniti pendaki, tetapi juga menyusupkan rasa duka yang mendalam dalam hati mereka yang mengenalnya. Bagaimana seorang pendaki berpengalaman seperti Reni boleh terjatuh begitu tragis? Apakah yang berlaku dalam beberapa saat terakhirnya di laluan torian yang begitu mencabar itu? Dalam keheningan malam, ketika pasukan ACR bertungkuh lumus mencari, adakah ada yang lebih daripada sekadar kecuaian yang menyebabkan tragedi ini? Gunung Rinjani yang terkenal dengan keindahan dan cabarannya kini menjadi saksi bisu kepada sebuah kisah yang tak akan pernah terlupakan. Namun, satu persoalan tetap mengganggu. Adakah kita benar-benar memahami sepenuhnya risiko yang kita hadapi setiap kali melangkah ke alam semula jadi yang tidak mengenal belas kasihan? Al-Fatihah. Allahyarham Reni Abdul Ghani. Sekian, terima kasih.